端午节又称5月5或肉粽节，是华人社会每年农历5月初5的重要传统节日。除了吃粽子、祭祀等习俗外，还有一项1年仅有1次的独特传统活动——立蛋。Kena angin ya. 端午节又称肉粽节或5月5，是华人社会的重要传统节日。根据农历时间，每年在农历5月初5举行。今年端午节将于2025年5月31日迎来庆祝日。一位华裔居民约翰表示，华人社会在端午节有许多具有特色的传统习俗，其中之一便是立蛋。相传在中午12点至下午1点之间，太阳与地球之间存在一种特殊的引力平衡，使得鸡蛋可以直立在桌面上。虽然有些人多次尝试未果，但也有不少人成功让鸡蛋竖立，成为节日中趣味十足的一项民间活动。Kalau di dalam tradisi Chinese, bahwa di perayaan Bacang ini kita bisa menegakkan telur bisa berdiri dikarenakan ada medan bumi gravitasi bumi itu lebih kuat pada hari ini, pada siang hari pertama. Itu kapan jatuhnya tanggalnya? Di antara jam 12 siang sampai jam 1. Setahun sekali berarti? Setahun sekali. Di hari apa biasanya? Di hari ini perayaan Bacang. Di hari tanggal Bacang. 5 bulan 5 penanggalan Nabi. Memang jadi tradisi kita. Itu kepercayaan tradisi, jadi kita bisa membuat telur itu bisa berdiri. 端午节不仅是中华民族独特的文化遗产，也成为凝聚家庭情感、弘扬祖先精神价值的重要时刻。即使身处印尼，华人社区依然延续这一传统节庆，代代相传，历久弥新。Lutfi Pal TV